Apa, Bi? 15 bulan pula sekarang diorang minta. Bukan hari tu diorang minta 12 bulan aja ke? Macam gini susah nak apply rumah. Merepek lah gini. Oh. Bi, kejap Bi, aku balik, Bi. Macam Zal. Oi! Kau Wan and Zal kan? Aku Zal. Tu lawan. Apa cerita? Aku perlukan bantuan korang. Aku baru apply rumah. Diorang minta aku payslip 12 bulan. Sekarang dah tukar 15 bulan. Lepas tu parents aku nak stay dengan aku. Pelamin aku pun belum siap. Kucing aku baru... Kejap. Apa masalah kau? Kau try cakap dengan aku one by one. Kau chill, okey? Cuaca pun dah gelap. Kau ambil nombor kita. 9196 0066. Kejap. 9196 0066. Nak jual? Nak beli, kita settle. Nak jual? Nak beli, kita settle. Assalamualaikum kepada semua dan selamat datang dan kembali ke Rancangan di Common Foods Podcast. Apa khabar semua? Alhamdulillah perut macam sebu lah. Sebu lah. Sebu dah abak Rabak. Nak kentut susah ni, semua susah lah. Alhamdulillah kita dah minggu ketiga Ramadan. Minggu 3 Alhamdulillah. Cepat masa Masa cepat. Mestilah Cap. Masa cepat. Alhamdulillah. Masa cepat. Tapi aku nak tanya Wan and Zal ni. Teruskan. Dengan masa-masa yang terkini ni, ejen semakin berlambak, semakin banyak. Okay. Tengok surat khabar Cap. Aku dah jarang kat rumah diorang kadang-kadang hantar lah ni semua. lemau aku. Memanglah. Teruskan Li. Adakah lagi orang mengambil ejen punya course? Nak jadi ejen tu? Aku rasa non-stop. Serius Masih ada Masih ramai ongoing juga. Yes. Even those young people like macam 22 yang dah just graduate semua diorang ambil this RES course lah. Okay. So aku rasa the intention is just to see that macam diorang tengok kawan-kawan dia dah berjaya dalam property, they also feel like macam they also can do it lah. Dah made So, it Dah made it lah. Macam Wan and Zal lah. Belum, kita belum made it lagi pun. Jauh lagi perjalanan kita. Kira bagi aku korang dah letak blueprint ataupun benchmark bagi orang-orang muda Green print aku tengok. Green print, yes. Green print dia ada darah hak. Tapi aku rasa macam benda-benda ini memang nak kena ongoing ada pasal yang lama mesti satu hari mesti retire. Yes, ada pelapis lah. Pelapis ni yang akan menggantikan tempat-tempat yang senior lah. Faham. Terus berkawan lah. Tapi aku tengok tak senang juga. Dia banyak yang kita nampak yang pas, lepas tu ada yang setahun 2 tahun dah kembali ke workforce. Yes. Okay, masing-masing lah. Dia perlu ketahanan dan keimanan yang kuat lah sebenarnya. Yes, mental nak kena kuat lah tu. Saving pun kena kuat. Okay, tapi bagi sesiapa yang baru nak orang kata tu nak macam mana nak ambil course ni, macam mana dorang nak kena tahu some basic things ke macam mana tu? Itu dia nak kena jumpa Wan akan ajar. Macam mana Wan? Baik je aku tolak Normally diorang ada this course is a part-time course ataupun full-time. Yes, kalau full-time is practically 3 ke 4 hari lah. Okay. Morning until in the evening. Kalau part-time it takes around 2 weeks or 3 weeks lah, if I'm not mistaken. Part-time Ada part-time lah. Malam lah. Ada macam course from home ya tak? Kita tengok kat iPad. Dulu ada Zoom. Yeah. Tapi sekarang tak ada. Aku tak tahu lah. Aku rasa macam ada juga. Tapi ada, tak tahu ada ke tak ada lah. So lepas they take the course, what they need to do if they interested, they take the course. Lepas course dia dah pass, then they need to book for the exam. Yes, betul. Exam dia lambat sikit lah. So the exam pun leceh juga. Exam dia kau nak kena book. Ada window So bila kau dah book tu, aku dengar kecoh juga. For example, dia punya pukul 9 ni kau nak kena log in to book for the exam. Ada pukul 9:08 dia tekan dia punya booking pun tak dapat juga. So that means satu kali pukul 9 tu beribu orang yang do the booking kan ni. I see. So what some people buat, aku dengar cerita nanti dia akan cakap dengan kawan dia, kau tolong aku bookkan sekali. Nanti dia bayar dalam 8-10 orang kawan dia ke apa so log in all the same time. Faham. Okay, korang boleh foresee tak diri korang as a trainer? No. No Asal Kenapa Wan? Kenapa Wan? No, Faizal?
Aku cocok aku. Bukan cocok lah. Kena dalam bilik kecil maybe boleh lah. Agent or trainer, just to share knowledge apa yang kita dah belajar. So we impart our knowledge to those under us. Itu pada aku still okay lah. Tapi Kalau conference MBS memang. Conference hall lah. conference hall lah tak lah. Aku rasa aku will have stage fright lah. Oh, nervous lah. Si. Kau bukan nak buat live show ke? Nanti sebu nanti. So, Sebu dah leceh Pura sebu lah. leceh. Dah sebu nak kena pergi sibu. Pada lame joke. Mana aku dengar tau. Acap cakap aku tak dengar. Okay, tapi kau teka orang tengah buat apa ni sedap betul. Minum air lepas buka. Tak. Isap rokok selepas buka. Ali ke? Salah Zal. Ali ke dah tahu. Pasal aku bukan smoker je aku tak tahu. Oh, okay. Try Rally kasih satu. Apa dia? Teka. Apa dia? Orang ni tengah buat apa? Oh, tengah buat apa? Try. Wah, syoknya. Makan kuih. Salah. Kuat telinga. Okay. Wan? Makan vade. Salah. Adil? Korek hidung. Yes! Lepas buka lah. Selamat buka. Kan syok kan? No. Lepas buka. Kalau tak batal apa semua buka? Iya ke? Tak lah gue main. Jadi dia- kuat dia- hidung sebelum buka pun tak batal apa? Tak batal lah. Dia kalau dalam-dalam sampai mengasyikkan tu batal. Batal wuduk ke batal puasa? Batal puasa. Batal puasa ke? Tapi kau kuat hidung sampai mengasyikkan ke Dil? Ya. Ya, ada. Asyik lah. Kau tak bodoh Azal. Dalam mau Zal. Pasal tai hidung je aku bodoh Kau kena duduk. Okay, contoh kau dapat kereta kan. Lepas tu kau macam feel lah sikit. Lagi-lagi kau dah dapat terus kau genting-genting kau buang. Itu lagi wah, syok. buang tak best Dil. Kadang-kadang kopek-kopek kau kecil-kecil. Siul lah. Kan? Lagi teruk ada dia. Nonsense. Okay, kau teka ni. Pay so much lah? 180 lah? Okay lah, kan lah. Banyak pergi rumah, minum je. Sedap sikit baru balik kerja. Batalkan puasa. Siapa batalkan? Engkau lah. Bukan. Banyak pergi rumah ni, minum je. Banyak lagi rumah ni. Minum je. Wan Enza minum air Half day sebelum lah. pergi viewing. Wanesa batalkan puasa lah. Kita banyak pergi rumah nak view lah. Kita beli air kat kedai api lah. Oh, dah beli air je Ya. Tapi 180 air apa Air lemon tea gitu lah. Lemon Botol lah, tea. botol lah. Okay. Kecil ni lah. Panas lah kita. Banyak pergi rumah. Okay. Zal kasih lah satu Zal. Dal. Try Jangan lah. boring sangat. Okay. Jangan boring sangat. Try lah. Betul. Tak boleh, orang tak tahu kalau tunjuk. Tak tahu. Dia kena ada audio. Time puasa kena sama-sama. Salah. Habis? Time puasa kau sedut. Ni Oh, inhaler. inhaler Boleh batal lah tu inhaler. Boleh lah. Itu yang pasal ada benda substance masuk dalam hidung kau. boleh membatalkan Boleh. I see. Aizah Ustaz Baghdad. Itu lagi boleh menghayalkan. Michelin star punya 3. Baghdad. Try one. Dah. Come on, Wan. Tak. Aku tak boleh fikir lah. Dah fikir apa? Dah cukup. Kenapa kakak kau? Betul. One give up. malas lah. One give up. One give up. What give up Jadi try deal. Okay, Adil aku nak jawab. Okay. Ya, ini kau Okay. jawab. Ni isap ukut time tengah berak. Sure lah. Kau boleh tahu Iwak gitu je tahu Macam baik. Yalah kau tengah kira feel apa kira lepas buka kan dah makan kan. Lepas tu nak berak. Babak tu 2 hari 3 hari tak berak. Itu badan kering apa. Kering Air tak ada apa. Dehydrate. Oh rabak. Okay, tapi Ali ada soalan lah untuk Apa? pada Wanesa Property. Tadi yang kita discuss tu kan. Ya. Let's say lah contohnya aku kasih korang kita dah berkahwin selama 15 tahun. Habis tu dapat tahu yang wife aku kira macam ada mental problem dan sebagainya. And after that Dementia tak kira lah mental health lah And after that lagi 3 tahun bermakna dah 18 tahun dah kahwin ni
yang lelaki tu meninggal dunia. So bagaimana kalau macam nak menjual rumah ke apa ke, adakah itu akan menjadi satu problem bagi seorang isteri yang ada mental health ni? Okay, first aku rasa kalau yang the husband pass away, kalau rumah tu masih ada loan, then the house aku rasa will be fully paid off by the HPS, which is the Home Protection Scheme. Okay, so the wife dah tak payah nak bekerja untuk tanggung dia punya mortgage rumah lah. So what happens is that, let's say down the road wife dia ada mental health, then lepas tu dia nak jual. So aku rasa that kalau dia nak jual, then HDB will ask whether the wife capable to sell the house or tak. They might need her to engage a lawyer, because the lawyer will determine whether she's in the right state of mind to sell the house. Pasal takut actually dia jual tu, maybe orang lain paksa dia untuk jual, padahal dia tak nak jual pun. So if let's say kalau dia jual, then kalau dia tak boleh beli, mana dia nak tinggal? Then dia kena jual, maybe terpaksa apa, we'll never know. Tapi mental health tu dalam segi macam mana aku nak faham kan. Maksudnya dia subjektif. Ya betul. Okay. So in the state of mind where doktor dah prescribe dia yang macam ni betul, dia susah nak fokus, dia tak boleh. It's still okay. Still okay lah. Still okay. Maybe the grief after the Because husband as long as you understand, you sign the document, still okay. Unless kalau dia gila ke. It depends. Okay, I encounter two cases. One cases, wife bedridden, tak responsive. Another one, wife hospice home. Hospice apa? Hospice. Spice. Hospital spice. Ni apa spice ni? Hospice tua lah. Tak, usually untuk orang tu yang ada cancer. Dementia. Okay, nyanyuk. Okay, for these two cases, it's hard for you to sell the house because dia the party yang sakit ni unable to sign and unable to understand what is the context in the option to purchase. Okay, then normally you will engage a lawyer. Then the lawyer will get doctor verify in order that they are unfit to sign. Then you have to submit this case to High Court. You know the problem is that High Court foresee the context that kau nak jual rumah ni untuk apa? Kalau untuk gain on the husband, then tak boleh jual. Tapi kalau lah you can show the context that basically you nak jual because to sustain or to maintain the medications, all everything, then it can be done. But it's a case to case basis as well, whether High Court approve to sell the house or not. So kalau orang yang jangan cakap sakit dementia aja, kau kalau tak ingat apa-apa kau dah tak boleh sign. Even though you have the SingPass or whichever it is, you still is an offence for you to sign, or you know your children get the SingPass in order for you to do your intent to sell signature. Sebab signature nak kena pakai sign, nak kena pakai tangan sign, right? And he has to understand. Kalau macam thumbprint tak boleh Okay, ni ada satu case aku pernah encounter one of the agent in Singapore. Lesen dia kena gantung because he told his client, which yang client dia ni ada dementia, kan dah nyanyuk, to sign the OTP. Tapi sign OTP pakai thumbprint. Sekali anak dia dapat tahu that mak dia tu actually tak ingat apa yang mak dia buat. So bila mak dia tanya, dia tanya mak dia, siapa yang suruh kau sign ni semua? Sekali dia bilang this particular agent. So when they investigate, it's actually dia yang macam paksa the seller which yang dah tua tu untuk use nak the commission lah. I don't know lah. Man. Yalah, habis dia nak paksa untuk apa lagi Yalah, so maybe dia berbual dengan nyonya tu, katnya nyonya tu cakap okay boleh jual, tapi actually nyonya tu tak ingat lepas tu. Habis kena gantung. Lesen kena gantung lah. Berapa lama tu kena gantung ataupun tak salah aku half a year dengan saman about I think more than 10k. Yeah, this was I think about 2 years ago lah. Tak boleh sebarang lah ni benda Tak boleh. CA kalau saman still okay, Lee. Dia punya saman selalunya thousands. Okay, tetapi kalau kau kena gantung, kena bat 6 months, 1 year, 2 year, that's it already. Kira kau punya back end pun susah jugalah. Tak ada kerja apa. Kan? License kau kena gantung apa. And furthermore kau punya, aku rasa kalau let's say in the future, kalau kau nak macam buat agent juga, orang akan tengok kau punya background ada juga record, kan. ada keluar. Kalau CA mesti ada keluar. Record. Yes. Ada record. Kita ada encounter di satu juga. OTP baru dapat. Baru semalam aku dapat OTP. Our clients bought a house in Tampines. Okay, when aku bawa our clients late of February if I'm not mistaken. Tetapi dia punya agreement apa tahu? Sebab dia punya seller not in the state of mind lah. Okay, so the seller's agent cakap, okay bro, deposit $1,000 first. Okay, at this certain days, I will the anak will bring the mother, sebab the owner is the mother, the sole ownership,
go to the lawyer, see whether the lawyer will ask whether she understand to whatever she signed. Wah. Kalau like she understand whatever she signed, then they will issue the option to purchase the contract. Yalah. So I have to wait Yeah. So I have to wait. Then last week baru diorang reply back, dia cakap okay, the mother signed already. Okay lah, the mother signed, then we managed to get the house lah. Kena yang anak bastard ni So this is actually a good etiquette from the agent. He do the due diligence to go to the lawyer. To ensure that yang dia punya client dia is fit to sell the house lah. Because kalau dia main kasih sign aja, like macam aku cakap tadi, kena backfire, anak-anak dia tak happy, dah dia kena gantung. Habis kalau macam contoh dia this week dia dah sign. Lepas tu terus next week contohlah ada accident lah. Lupa ingatan lah. Macam mana? Lupa ingatan, ada juga macam ini juga. Tapi dia dah sign lah last week, tapi cuma macam terus accident. Cannot go through Cannot go through also. Sebab you punya endorsement, you need to endorse, right? Oh yeah. You need to endorse. You must be stable until your completion. Okay, faham. Kita pernah bekerja dengan satu, ada satu kempen ni yang government bikin. Aku ingat kita pernah bekerja sama, yang mengatakan bahawa kita sebagai anak boleh, dia bukan wasiat, dia macam something macam wasiat itu, tapi aku lupa dia term tu. Like kita boleh jadi the spokesperson bila parent kita ada macam dementia ke atau ada represent lah. Represent. So contohnya kalau parent kita satu hari dia dementia atau apa sekalipun kan, kita nak menjualkan rumah tu. Contohlah mak duduk dengan saya je lah. Lepas tu rumah tu pun dah terbengkalai, tak ada orang jaga, jin yang duduk selamanya. So lagi baik kita menjual. So macam mana kalau kes macam itu? Like what I say lah, you have to bring this case to High Court High Court juga. High Court juga. Walaupun aku dah buat that macam so-called wasiat. Tak boleh. Wasiat. High Court is a court order stated that siapa dia punya trustee, siapa dia punya administrator who handles dia punya accounts, dia punya assets. Okay. That is the thing. He's the one who signed out everything. And of course lepas tu you punya money pun you tak boleh dapat sembarang. You kena tahu there's a trustee account. Duit tu tahu kat dalam. Macam mana kau nak pecahkan duit tu, practically cash proceeds semua masuk this account first. Kau tak boleh ambil under, then you cash out as a administrator punya account or whichever it is. Faham. So in this kind of cases, kalau macam downtime dia selalu berapa lama kan? Kalau macam kita normal ni normal person, kita tak ada apa-apa, very smooth dia tu kan, will take about 3 to 6 months kan dah settle kan, jual beli rumah. But macam this kind of cases berapa lama kan dia Aku rasa downtime? nak settlekan dengan paperwork before start selling aja dah boleh makan 3-4 bulan. Yes. Minimum minimum 3 bulan, can be as long as 6 months, 3 to 6 months. Yeah. So once the paperwork semua dah okay, only then you can start to market and sell the house. So these are the things that sometimes kita need to do the preparation. Doesn't mean that macam kita dapat straightforward case, jumpa, okay, boleh start jual. So this kind of case yang kita nampak, which nak kena pergi lawyer apa semua, which take months. So Lama lah lagi Ibaratkan kita pacak aja, kita get the exclusive first, ataupun we get they engage us. So just wait order from them that practically dia dapat court order, dah boleh jual rumah, baru kita jual. Okay, faham. Wah, Kalau lagi nak kena naik berbalik High Court leceh High Court lah. High Court. Kalau balik pada soalan tadi aku tu kan, macam yelah kita dah jadi the spokesperson untuk parent kita, then dah naik High Court. Tapi kadang-kadang dia boleh jadi macam adik-beradik punya isu tau. So macam kau cakap, duit tu kita tak boleh agihkan terus kan. Maknanya Masuk trustee daripada law firm, masuk this account lah. This account lah. Yang lawyer dah handlekan lah. Yes. So dari situ macam mana duit tu punya agihan duit tu? Dia boleh keluarkan, tetapi lawyer have to verify everything. Keluar duit dia macam mana. So dia tak boleh keluarkan macam itu je. Also doktor pun dah menyatakan bahawa memang parent dia ada dementia ni semua nak kena That's confirm. the most important thing. Okay, faham. Because tak senang tau doktor nak cakap kau to get the unstable. Especially for example macam kau juga HPS. HPS untuk orang meninggal. Tak semestinya orang meninggal je boleh dapat clear HPS. Aku ada juga klien yang practically stroke. Tetapi get the approval from from the doctor stated that he is unable to fit. He is unable to work. It's not fit. He's unable to work. It's unfit. Okay, so you need to get that letters first. Letter of approval lah Yes. Okay, faham. Ini semua memang penting apa yang kita dah bincangkan tadi That's right. Kadang-kadang dementia ni semua it bound to happen lah kadang-kadang. Macam kita overlook. So I think the best
best thing is don't take advantage. Kalau satu hari benda ni berlaku pada keluarga Kadang-kadang kita manusia, people try to take advantage. Kau sebagai anak pun kau nak kena fight untuk your parents, sedangkan adik-beradik sendiri bergaduh kerana duit kan. Dan kalau korang ada masalah macam ni ataupun nak someone to actually help you, assist you, carilah One Enzal. InsyaAllah diorang ada contact, diorang can bring you to diorang punya kawan-kawan lawyer ke apa-apa sajalah. Selagi parents masih ada ni, kira try to protect lah korangnya family dan sebagainya. Betul. So korang boleh follow mereka One Enzal di Facebook, Instagram dan juga di TikTok at One Enzal, atau boleh call atau WhatsApp di 9196 0066 9196 0066. Dan sekiranya kalau anda nak membeli rumah atau nak menjual rumah, bolehlah mencari One Enzal, WhatsApp atau DM mereka sekarang juga. Nak jual, Nak beli, Kita settle. Alhamdulillah. One Enzal. Oh yes. How are you guys? Ya, Alhamdulillah. Kau macam? Sihat. Korang apa kat sini? Pergi recording lah dengan teman Kau apa kat sini? Aku kerja sini. Oh, okay. Yes. By the way guys, aku nak cakap thank you so much for everything lah. Aku transaction with the house dah settle, rumah dah dapat, family dah happy, kucing baru pun aku dah dapat. Kucing Alhamdulillah lah. Memang kita pun happy dapat bantu kau, okay? Kau pun tahu apa? Nak jual, nak beli, kita settle.